Bye. Bye. So untuk vlog kali ni kami ke Zoo Taiping. Ni unplanning. So tak ada proper plan. So kita just pergi and terus shoot. So hari ni kami cukuplah 6 orang. Kita kat mana ni? Kita kat mana ni? Zoo Taiping. Untuk masuk ke Zoo Taiping, harga tiket untuk dewasa ialah RM20 dan kanak-kanak pula dikira RM15 sahaja. So bila korang masuk Zoo Taiping, benda pertama yang korang nampak ialah sangkar tupai. Larilah. Sejenis buaya air tawar yang besar. False gharial. Oh, itu dia. Julong. Oh, Julong. Julong. Sini main nak. Nak, sini nak. Bagi anak. What? Okay, kat sini ada sediakan pengangkutan. So kalau tak ada orang malas nak jalan kaki, boleh naik tu. Macam bagi. Di Zoo Taiping ini, selain melihat haiwan-haiwan, korang juga boleh menggunakan masa ni untuk menterapikan jiwa, menenangkan minda korang dengan pemandangan-pemandangan kolam ikan, hutan-hutan lipuk yang ada dekat sini. Cantik dia punya pemandangan kan. Kita hujan. Jagalah alam sekitar. Kalau tidak ada jaga, pemandangan-pemandangan macam ni takkan ada dah. Ni panjang buaya tembaga. Boleh mencecah hingga 6 hingga 7 jantan. Berat 1000 ke 1300 kilo. Mek kau. Taiping ni ada beberapa spesies buaya. Antaranya buaya tembaga dengan juga buaya jejulung. Cuba tengok. Buaya jejulung. Nak muncung panjang. Yang gigit. Jangan pegang. Tengok gigi. Dia. Jangan. Assalamualaikum. Dia nak gigit kau mama. Gigi. Buaya tembaga. Iya je. Ha? Ada babi hutan weh. Babi hutan pun masuk zoo. Tak. Tu. Babi hutan masuk zoo. Kebanyakan semua dekat sini, haiwan kat sini dia tidur. Sebab hujan kan sejuk. Tak macam mana. Ataupun masa hujan masa sejuk. 7 tahun. Ni gebu. Tu. Kawan awak tu. Ya Allah, tengok Gemuknya, bulatnya. Apa nama ni? Apa nama dia ni? Ada ekor tu. Bear.
Ambil. Macam landak betul. Percaya. Lepeh. Bintung. Nipi tu. Hmm? Nipi tu. Tak tahu. Sama. Tahu. Ada tengok singa. Datang zoo tengok singa. Mama. Mau makan dia ke? Ni apa? Oh, tai. Ni apa? Time ni diorang tengah bagi anak-anak rusa makan. Bapa rusa, mak rusa, sepupu-sepupu pun makan sekali. Oh, kat sini juga kat Zoo Taiping ada apa? Ada rusa ubi. Rusa ubi. Tu duk tengok aduh, duk nengok aduh. Mahal. Tu korang boleh tengok diorang makan. Sedapnya. Ni laju ni lari. Ni laju lari, tak sempat lari ah. Dia tengah pumping tu. Kenapa? Macam kau ni ya? Korang tengok landak ni pun tidur lagi. Sini korang juga boleh jumpa kuda belang, ostrich dengan giraffe. Ni dubuk bertumpuk. Toy, tengah makan. Dia tengah makan ni. Ya. Korang tengok beruang matahari ni. Tidur terbetul kat tebing tu. Hai. Kalau korang nampak tu yang putih-putih tu semua burung. Burung apa tahu. Nampak macam buah kan? Itu burung. Ni pun ada bawah tu. Okay, sekarang ni dekat tempat ular-ular. Macam kat sini ada ular sawo resam. Masa ni masing-masing tengah mencari mana ular duduk. Oh, kat atas tu ha. Rupanya ada je duduk menyelip dekat atas batu tu. Haish. Kalau korang nak tahu, ular daun ni ada dua warna. Sisik bahagian luar dia warna hijau. Lepas tu sisik bahagian dalam, kalau korang selak, ada warna kebiru-biruan.
Macam yang korang boleh tengok, dekat sini ada macam-macam jenis ular. Antaranya ular punti, ular kapak pokok, ular tedung, sawa, daun dan macam-macam lagi. Kat sini banyak ikan-ikan. Ikan sungai. Bro ada lampam sungai, lampam Jawa, ikan koi, ikan tilapia pun ada, ikan haruan, keli gergasi Afrika. Tempat burung pucung kuak. Oh, ni nama dia. Burung pucung kuak. Sini pula ada tempat apa? Istirahat Rehat. Tempat diorang rehat-rehat. Kat sana boleh nampak tu awan-awan cantik. Tak tu bro. So slow nanti lari. Dayan. Ha. Aku takut. Ada aku bang. Monyet. Ha? Ni. Ada aku bang. Dekat sini juga ada tempat taman permainan untuk anak-anak, budak-budak kecil main kan. Sementara ibu bapa berehat di sana. Okay guys, kita nak kena gerak sebab ni dah start hujan balik ni. Kan takut kalau lama kat sini nanti hujan akan lebat, kita orang sangkut nanti kat sini. So ni tengok ni. Tak ada. Ui. Eish, best tak? Apa yang best? Okay guys, hujan makin lebat ya guys. Kita tak tahu lah macam mana ni. Sebab hujan dah lebat, kita banyak lagi benda tak dapat tengok lagi ni. Kita bedal je kot hujan-hujan ni. Let's go. Sekarang pun dah hujan, dah lebat sekarang. So sampai sini je. Jangan lupa follow, tekan button like, subscribe, okay? Jangan lupa follow di Ray Family Channel. Bye. Terima kasih dah support channel kami. Jangan lupa like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.